Okay guys, hari ni saya nak review satu kebun atas bukit yang rare punya dekat Hulu Kinta, Ipoh untuk dijual 4 ekar. Tengok view dia macam mana. Okey. Dalam kebun ni ada rumah banglo, pokok durian, lain-lain pokok, kandang lembu, kolam ikan dan sebagainya. Jom kita review. Masuk daripada gate ni, inilah kawasan ya. Dan kita bertemu dengan kolam ikan dulu. Ni adalah kolam ikan lah. Banyak ikan dalam ni. Tanah dia bermula dari sini lah sampai ke belakang sana tu. Okey, kita masuk dan kita bertemu kandang lembu. Ini adalah kandang lembu. Kandang lembu, ada 5 ekor lembu dalam ni. Semuanya termasuk sekali dalam satu harga. Situ kita ada dewan masyarakat. Kita masuk ke kawasan dusun pula. Ni pokok sirih ni. Ni pokok kopi. Ni pokok kopi. Pokok neneh ada. Pokok cempedak ada. Macam-macam lagi. Okey, kawasan ni dia mencuram sikit. Di sini letaknya 69 batang pokok durian Musang King. Jom kita tengok. Ini pokok durian, semua pokok durian ni. Dan kita ada beberapa buah. Beberapa biji pokok durian Musang King. Situ pun ada. So sini bawah tu ada pokok cempedak lagi, pokok petai dan macam-macam lagi lah. Keluasan tanah 4 ekar atas bukit, di atas puncak guys. Semua dapat sekali dengan satu harga. Dari kebun kita boleh nampak The Haven Ipoh guys. Okey, situ depan yang tadi tu. Ini rumah pekerja dan ini adalah rumah tuan rumah lah. Rumah banglo dia tu. Jom. Inilah rumahnya. Rumah. Tuan rumah duduk di sini. Dapur rumah pekerja pun di sini dan kita ada satu lagi kolam ikan. Dan pelbagai lagi lah. Macam-macam. Ada rumah, ada kandang lembu, kolam ikan. Kancil lah. Kancil. Tak nampak ada kancil di sini. Memang best guys. Okey, kita ada kebun lagi di sini. Dalam ni difahamkan ada kancil tapi tak nampak pula. Kita ada pokok pisang, pokok nyok dan pelbagai lagi. View memang cantik. Di atas bukit puncak. Harga nanti kita sembang. Tapi tempat ni memang best dekat Ipoh, Hulu Kinta. Okey guys, jika anda berminat dengan kebun seluas 4 ekar dengan macam-macam ada rumah, ada kolam ikan, ada kancil, kandang lembu, pelbagai pokok durian, pokok cempedak, pokok neneh dan macam-macam lagi lah. Harga hanya 1.5 juta sahaja. Dan anda boleh memiliki semuanya macam ni. Dan aksesnya tu